sangat teruja dan sangat mengejutkan apabila Insaf dikatakan antara pakej haji terbaik di Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Luqman, Ustaz Pilot di TV Al-Hijrah, penasihat Insaf Travel and Tour and Insaf Group Sdn Bhd. Alhamdulillah, hari ini syukur Alhamdulillah penerbangan KT90 jemaah haji Insaf dah selamat mendarat di KLIA dan sangat mengujakan apabila jemaah haji Insaf bukan saja KT90, KT42, KT74 sangat teruja dan sangat mengejutkan apabila Insaf dikatakan antara pakej haji terbaik di Mekah dan Madinah. Di Mekah, Alhamdulillah, siapa sangka Insaf yang menawarkan harga yang murah, tetapi kita lah antara pakej yang betul-betul hotel depan Masjidil Haram, yang mana pakej kita anjung betul-betul 180 meter dan pakej kita Clock Tower, Masya Allah, 50 meter dan jemaah sangat terkejut. Dan lebih mengujakan lagi, apabila sebelum musim haji, kita seperti mana peranan Piala Dunia, kita mengumpulkan seminggu sebelum haji, iaitu hanya 300 meter daripada tempat melontar. Kita melatih jemaah, kita mengajar jemaah, kita berkubur berkampung di situ dan akhirnya kita mengajar betul-betul macam mana bermalam di Mina, duduk macam mana melontar, simulasi dan macam mana jamrat. Dan akhirnya menjadi kejutan ketika mana datang musim haji, jemaah Insaf ini dilihat more ataupun diberi lebih confidence. Dan yang tragedi sekali, tak ada seorang pun yang kena dam. Sangat menarik, ini luar biasa. Biasanya kalau orang pergi haji ada kena dam tak cukup batu, dam tak cukup bermalam di Mina, tersalah memilih nafas awal, nafas sani. Tetapi jemaah Insaf, seorang pun tak kena dam. Semua melontar dengan baik, semua bermalam Mina dengan baik. Malah nafas awal, nafas sani pula, ramai yang pilih nafas sani kerana kedudukan kita yang betul-betul dekat dengan jamrat. Jadi sebab itu semua memilih haji Rasulullah SAW nafas sani 3 malam. Sebab pakej kami 3 malam itu duduk betul-betul dekat dengan jamrat. Sebab itu jemaah seronok, tak ada rasa masalah bilik air, tak ada masalah tempat tinggal, makan minum semua mewah. Dan akhirnya bila sampai di Madinah, jemaah teruja dan sangat terkejut juga apabila hotel kita, walaupun pakej biasa 50,000, 49,000, 56, 60,000, tapi hotel kita betul-betul depan Masjid Nabawi, iaitu Dar Intercontinental. Jadi sebab itu jemaah kata, ya Allah Ustaz, kami tengok pakej lain bayar mahal, tapi belakang-belakang duduk 200 meter, 1 meter, 1 meter, kita betul-betul 50 meter. Ini menjadikan Insaf terbaik dengan ikon-ikon Ustaz Pilot, Ustazah Hasmah Harun, menjadikan medan ilmu di Insaf sangat panas bila mana Insaf memperkenalkan Ustaz Pilot versus Ustazah Hasmah Harun. Jadi sebab itu mikrofon bertukar-tukar berlawan siapa terbaik dan akhirnya yang menang bukan Asmah Harun, bukan Ustaz Pilot, yang menang adalah jemaah Insaf. Mereka kata, ya Allah, padatnya majlis ilmu, dan akhirnya kita antara bimbingan terbaik di Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Jadi sebab itu, nah, tunggu apa lagi? Bila musim haji dah berakhir sebegini, umrah telah datang, maka pilihlah Insaf, tak ada keraguan. Dan bila mana datang musim haji lagi, jangan tanya-tanya, nak pilih-pilih mana? Insaf. Kerana apa? Kerana apa-apa pun, Insaf dulu, baru travel, Insaf dulu, baru haji, Insaf dulu, baru umrah.